Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ni kita ada sebuah Triton 4-wheel. Triton 4-wheel ni masalahnya bunyi meraung. Orang cakap bunyinya pada tayar. Tapi bila kita check bahawa bila kita nak belok nanti macam contoh selekor ke, nanti dia senyap bunyi je. Tu kebiasaannya memang pada bunyi bearing tayar. Kita check jack bumper, bearing bahagian depan kiri ada masalah. Bunyi masalah dekat sini lah. Kena jack bumper. Kalau contoh macam Triton ni ada 4-wheel, so pergi ke gear 4-wheel tu, check main minyak sikit, dengar bunyi kat mana. Nak lebih jelas pakai pressure tool. Sekejap saya tunjuk sekejap. Kalau dulu pakai screwdriver, kalau macam sini, kat sini kita pakai doktor punya. Pomen pun boleh jadi doktor ke, tengok barang dia. Nampak ni. Ni nampak. Ni orang panggil apa? Stetoskop. Stetoskop nampak. Ni sambungkan dia. Nanti seorang nanti tekan minyak kat dalam, kita dengar kat bahagian sini. Tak kisahlah. Bunyi yang paling kuat tu bunyi berdengung, tu dah ada. So kita dapat detect yang belah kiri ni ada masalah. Untuk model Triton ni kita pakai hub macam ni. Ni. So untuk cara buka dia saya tunjuk. Kena buka lah bracket, bracket pad ni, dia punya cover dia. Buka dulu. So nanti dah nampak tinggal ni ada 4 skru ni. Ada 4 skru. So tengok dekat lagi. 1 2 3 4. Ada 4. Hub ni kita kena press. Kuatkan dulu baru masukkan bearing. Bearing yang baru ni. So bila dah kuatkan kena gosok dululah. Sebab yang dalam tu dah garam, kena gosok dulu biar senang sikit bearing tu masuk. Licin. So gosok dulu, kasih licin, kita press masukkan balik dia punya hub dengan bearing. Dia dah siap press, so kita masukkan balik ikat balik, pasang balik. So nanti kita tengok ada bunyi lagi tak berdengung dia. Alright. Kereta pun kita dah test, kita dah check. Alhamdulillah lah, bunyi pun settle. Tak ada bunyi dengung tu. Lagi satu saya baru teringat tadi. Bila kita nak buka bearing ke apa tu, untuk model Triton ni, dia punya dryshot tu dia ada untuk gigi untuk baca sensor ABS. So hati-hati lah. Takut ada tersopek apa dah. Satu masalah pula sensor ABS nyala dekat dashboard. Okay, itu sajalah pokok saya hari ni. Semoga ilmu bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share. Jangan lupa support page Selan Auto. Mana nak datang checking, datang. Full checking, free. Itu sajalah. Semoga ilmu bermanfaat. Assalamualaikum. Bye-bye.